Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Bandar Putra. Siap sedia diuji, Tuan. Terima kasih, Tuan. Bahan-bahan dalam peti pertolongan cemas serta fungsinya. Yang pertama, plaster. Plaster untuk menutup luka kecil seperti luka tergores. Yang kedua, pembalut. Fungsinya ialah membalut luka untuk menghentikan pendarahan. Yang ketiga, gunting. Gunting untuk memotong plaster atau pembalut. Yang keempat, cecair antiseptik. Fungsinya ialah membersihkan luka daripada jangkitan kuman. Yang kelima, kasut steril. Kasut steril untuk menutup luka dan menyerap darah atau cecair daripada luka. Yang keenam, pinta pelekat. Fungsinya ialah menampal pembalut atau kasut supaya tidak mudah tertanggal. Yang ketujuh, kompres sejuk. Kompres sejuk untuk mengurangkan lubang pada kecederaan. Yang terakhir, kain andos. Fungsinya ialah mengikat anggota badan yang cedera. Cara merawat luka terhiris di dahi. Pertama, cuci tangan. Kedua, hentikan pendarahan dengan kain kasar. Ketiga, cuci luka dengan menggunakan antiseptik. Keempat, tutup luka dengan menggunakan kain andoh dengan cara lilitkan kain andoh. Bawakan hujung kain andoh ke hadapan dan ikat dengan menggunakan ikatan buku sila. Dan kemaskan. Rawatan awal bagi mangsa patah pada lengan. Langkah pertama, pastikan keadaan mangsa dalam keadaan selamat. Langkah kedua, berikan sokongan tangan menggunakan tangan ataupun bantal. Langkah ketiga, sediakan kain andu. Letakkan kain andu di bahu. Kemudian, ikat menggunakan teknik ikatan buku sila. Kanan atas kiri, kiri atas kanan. Kemudian, kemaskan bahagian hadapan dan bahagian bahu. Cara rawatan kaedah derabisi. D. Bermaksud danger. Pastikan mangsa dalam keadaan selamat. R. Respon. Periksa respon mangsa dengan cara menepuk bahu mangsa. A. Airway. Buka saluran pernafasan mangsa. Pastikan tak ada sebarang objek yang tersekat. B. Breathing. Periksa pernafasan mangsa dengan cara melihat pergerakan dada. Dan yang terakhir, circulation, iaitu peredaran darah. Periksa peredaran darah mangsa dengan cara melihat nadi mangsa. Jika tiada nadi, kita boleh mulakan CPR.